Okay guys, so sekarang kau nampak aku dekat mana? Aku dekat dalam kereta. So hari ni aku ada orang yang boleh tolong pegangkan kamera. Jadinya dekat dalam tu nanti kita akan cari makanan-makanan pelik ataupun barang-barang yang pelik. Dan kita unboxing betul-betul luar Siumat tu. Okay? Kita unboxing dan kita makan betul-betul luar Siumat. Jadinya lagi best lah, kita tak adalah duduk kat dalam hotel ke apa benda semua. So apa tunggu lagi, tanpa basa-basi, jom kita pergi. Okay guys, so sekarang ni memang aku dekat Siumat, dekat dengan Hospital Putrajaya. So Siumat ni betul-betul dekat Hospital Putrajaya. Dan aku tengok dia macam dia buka sampai pukul berapa pagi pun dia buka. Jadinya sangat membantu untuk orang yang kelaparan boleh datang kat Siumat ni. And aku tak tahu Siumat sebenarnya buka sampai pukul berapa. Tapi kita try tengok ada apa-apa tak makanan pelik dekat dalam tu yang kita boleh beli dan kita makan terus kat situ. Ini dia punya Siumat. Korang, kau nampak aku dengan pakai baju tidur sekarang ni? Bunyi apa tu? Pada malam hari, saya lapar. Kalau lapar, saya tak boleh tidur. Kalau saya tak boleh tidur, saya kena makan. Lepas makan, barulah aku boleh tidur. So malam ni, korang kena teman aku nak pergi Siumat ataupun Family Mart ataupun apa-apa mart yang menjual makanan yang pelik. Dan aku nak beli makanan yang boleh mengenyangkan perut aku. Yang penting dia pelik je kat dalam kedai tu. Sebab apa? Buat apa aku nak bawa korang buat video beli makanan yang dah ada. Betul tak? Baik kita beli makanan yang pelik-pelik. So sekarang ni korang kena ikut aku. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi convenience store ataupun kedai yang jual makanan-makanan 24 jam. Kita boleh beli, yang penting benda tu pelik. Tanpa basa-basi, jom kita pergi. Nice to see you. So dekat luar ni dia ada tempat kita nak makan, tempat kita boleh duduk kat sini. Jadinya sambil-sambil kita dah beli makanan tu, kita boleh makan dekat sini. So sekarang misi kita untuk mencari makanan-makanan pelik. Aku tak nak beli banyak sangat sebab aku takut tak habis. Tapi aku ada bawa kawan aku. So aku rasa kita boleh makan sama-sama. Jom kita tengok. Jadi kita cari makanan-makanan pelik yang ada dekat sini ataupun barang-barang pelik. Mainan pun dia ada jual kat sini. Ada jual mainan kat sini. Ada kat sini mainan-mainan macam ni aku tak beli kot. Aku nak cek makanan. Ubat-ubat dekat apa benda semua ada kat sini. Okay guys, so aku ada jumpa makanan pelik dekat sini. Ada ni yogurt bites ni. Aku rasa macam nak try rasa. Aku beli yang blueberry dan aku beli blueberry je lah. Kita tak beli banyak sebab benda ni pun benda sama je kan. Air dekat sini, macam-macam air dekat sini. Ada air mineral. Dekat sini adalah juga air pelik. Air macam daripada Korea tu pun ada. So kita beli air yang pelik juga. Susu-susu macam susu-susu Korea pun ada jual kat Siu ni. So kita cari air pelik. Ini air ni. Air ni nampak macam unik. Kita try ambil ni. Okay, kita ambil ni. Air ni aku tak tahu air apa, tapi yang penting dia halal. Kau jangan risau, dia halal. Susu Korea yang paling famous, mesti korang tahu yang ni, Bingre Banana ni. Ini memang paling famous. Ini Yos Yogurt. Aku duta kepada Yos Yogurt. So korang dah pernah minum belum Yos Yogurt? Kalau korang dah minum, korang tag aku. Buat malu cu, buat jatuh-jatuh barang. Yang barang ni pun famous juga dekat Siumat. Ais dia ni famous juga. Kita try ambil. Kita ambil ni Blue Lemonade. Kita ambil ni satu. Okay, kita isi dulu lah kat kaunter lalang tu. Ayam pedas tak? Pedas manis. Pedas manis. Boleh lah. Yang ni satu. Okay. Apa lagi yang pelik-pelik? Betul ada apa lagi? Ini macam tak pelik pun. Biasa je. Apa lagi yang pelik-pelik lah? Mainan je lah kot yang pelik-pelik aku rasa kat sini. Sebab tak ada benda yang pelik sangat. Selain itu, mainan je yang pelik-pelik. Macam ni lah. Kau sabar jap.
Aku rasa kita boleh ambil ni kot, telur Barbie ni. Telur Barbie ni pun mahal juga RM16. So kita ambil telur Barbie. Aku rasa aku ada jumpa lagi makanan pelik dekat belah sana. Weh, ni apa? Kau nak ni ke? Tak tahu. Kawan aku kata dia macam rasa nak ni. Tapi aku memang tak boleh makan benda pedas. Kalau aku makan benda pedas, nanti aku cirit birik. Okay, so antara makanan-makanan pelik lagi, aku rasa benda ni lah kot. Ni macam pelik je. Dalam tu macam ada jam sandwich. Jam strawberry. Dalam ni. You dalam ni ada jam strawberry. Sandwich, ada ayam, ada telur, ada cheese. Tapi ada jam strawberry. Unik-unik, kita try. Okay, kawan aku ambil apa? Kawan aku try ambil ni. Makanan-makanan yang kita tengok sekarang ni memang pelik. Sangat-sangat pelik. Ada yang aku tak pernah tengok pun ada juga. Mungkin menu-menu baru siumai. Kat bawah ni, aku tak tahu benda apa. Ni macam buah. Apa benda macam itulah. Tapi aku tak nak ambil. Okay. So seterusnya, yang ni kawan aku cakap pelik juga. Sebab dia pun tak pernah jumpa. So plain crackers with oat ataupun plain crackers biasa. Aku rasa with oat kot. So kita ambil yang ni. Harga dia pun boleh tahan. RM9.50. Untuk biskut RM9.50 aku rasa macam agak mahal. Macam ya. Macam tak. Tapi kita bolehlah try cuba. Mana tahu rasa dia sedap. Kalau sedap lepas ni kita boleh beli lagi. And last aku rasa benda ni pelik. Ada pisang. Pisang ni dijual macam ni dalam plastik satu. Aku tak pernah jumpa lagi. So kita ambil ni. Okay guys, so sekarang kita ada dekat luar sekarang ni. Duduk santai-santai juga dekat luar. Sekarang kau tahu tak buat apa-apa. Sekarang ni pukul 2.23 tengah malam pagi. Jadinya aku duduk kat sebab aku lapar. Aku tak boleh tidur. Aku dengar pakai baju tidur ni nyaling. So sekarang ni apa yang kita patut buat, aku nak try air dulu. Sebab sekarang ni aku tengah panas sekarang ni. Air yang aku beli adalah air ini. Aku tak tahu ni air apa, tapi dia macam ada buah-buah pear. Dan jangan penting, jangan penting. Dan jangan risau, dekat sini ada tulis halal. Kau jangan cakap, bagaimana minum benda yang halal ke? Halal. Aku tak kalah minum ni haram-haram. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try benda ni dulu. Benda yang paling wajib aku nak try. Sebab sekarang ni tengah panas-panas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kawan aku ni lapar aku rasa. So aku rasa aku better bagi dia. Sebab ni yang dia nak beli tadi. Ni dia punya. Aku makan lah. Kau makan kau punya. Tak nak. Aku tak boleh makan tu. Sebab nanti aku cirit. Sebab aku dah nampak dia macam ada pedas. Kalau ada pedas aku tak boleh makan. Okay. So ini dia air. Bismillah. Dengar sikit ASMR. Bunyi dia. Asik. Bismillah. Yang ni bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia. Dia ada rasa pear tu, buah-buah pear tu. Air ni pelik tau untuk aku. Sebab aku tak faham satu bahasa pun dekat sini. Kau nampak, kau faham ke? Kalau kau faham, kau memang bijak lah. Aku memang tak faham. Tapi air ni halal. Macam korang tengok tadi, halal. Rasa dia sedap. Kurang manis. Ada manis tapi kurang manis. Dan ada rasa buah pear. Sumpah sedap weh. Sejuk-sejuk tu sumpah sedap. Okay. So benda pertama yang paling pelik aku beli tadi adalah telur Barbie. Telur Barbie. Telur Barbie. Telur Barbie betul lah. Sebab benda ni macam bentuk telur Barbie. Telur Barbie. Kau nak cakap aku tak cakap benda pelik. Okay. So ini kita try unboxing. Dia macam besi. Korang boleh dengar. Dia macam besi. So kita tengok apa benda. Harga dia RM16. RM16 tau. Bukan benda-benda murah ya. Aku expect benda dalam ni at least membahagiakan hidup aku tengah malam ni. Tolong Tolong Bismillahirrahmanirrahim. Weh korang, aku tak tahu kenapa yang kat bahagian ni muzik tu tak ada. Tapi aku memang terkejut. RM16 aku beli telur Barbie tu. Aku dapat benda ini je. Tak masuk akal. Benda ni je aku dapat RM16. Tak dapat apa-apa weh. Bagi tu dalam balik.
cakap dia, saya dah beli tadi. Tapi dalam ni tak ada present ni. Kawan aku cakap kena pergi cakap dekat kaunter. Lepas tu cakap saya beli tapi tak dapat apa-apa. Baik lah kawan aku ni. Sebab tu aku bawa dia. Boleh tanya? Sebab dia calahkan info aku tadi. Ya Allah. Tak. So kawan aku try pergi tanya pasal telur Barbie tu. Tak apa, kita letak tepi dulu pasal telur Barbie tu. Okay? Okay. So seterusnya, benda yang paling pelik yang semua orang suka dekat siumai adalah ais ni. Ais warna biru ni. Ramai orang suruh aku beli ais warna biru ni. Dia kata kalau kita gigit ais ni, rasa dia macam kita gigit aiskrim. Aku rasa macam, are you really gigit aiskrim? Sebenarnya dia adalah aiskrim yang dibekukan menjadi ais batu. Aku tak tahulah. So dia punya nama dia Blue Lemonade. Blue Lemonade. Okay, kita try rasa. Kau dengar kan ASMR dia kan? Okay, sebelumnya aku pernah beli yang warna hijau. Yang warna hijau tu dia rasa macam biasa-biasa lah. Yang biru ni aku tak pernah. Bau dia pun sedap. Sedap bau dia. Yummy. Sedap bau dia. Okay, macam mana aku nak rasa? Okay, kita try rasa. Isi ais ni dulu atas ni. Okay, kau tengok. Okay, ni ais dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try rasa Asam. Okay, sedap weh. Rasa dia unik. Korang pernah tak rasa macam ice lemonade warna biru? Pernah tak? Kalau korang pernah rasa dia memang tak jauh beza. Aku rasa dia daripada air, dia masuk dalam mesin air batu, dia crush kan jadi macam ni. Air apa? Mountain Dew. Lebih kurang rasa air Mountain Dew tu. Nampak ni? Macam ni. Nampak? Warna dia pun menarik. Sumpah menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tok, berak Tok. Gegar aku ni tu. Jika anda punya masalah, yaitu masalah anda, bukan masalah saya. Gegar aku ni tu tapi sumpah sedap. Ni sumpah sedap. Jadi betul lah orang cakap kat TikTok yang benda ni sedap dan puas. Untuk korang yang suka kunyah-kunyah ais, ini memang sedap. So ini memang recommended. Yang warna hijau yang aku rasa tu pun sedap, tapi aku rasa ni lagi sedap. Korang boleh beli ni kat siumai. Ini adalah telur Barbie yang sebetulnya. Telur Barbie ni sebenarnya yang macam ni. Tadi aku dapat dalam keadaan terbuka lah aku rasa. Kurang ajar siapa yang pergi buka telur Barbie tu dapat telur tembelang, telur kosong. Kurang ajar betul. Aku ni buka-buka dekat kedai, lepas tu aku pergi ambil macam tu. Berdosa aku tak. Aku beli dengan harga RM16. Okey, ni baru betul. Siap ada stiker lagi. Tadi tu stiker tak ada. Boleh pula curi kat kedai. Okey, so ini dia. Kita buka. Dia ada stiker. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap-harap kenalah dengan harga RM16 tu. Kau janganlah RM16 benda-benda hamba Sheila. Wow, okey. Telur ni warna emas kat dalam. Nampak menarik. Alah. Dia nampak menarik. Dalam lah ini je. Kitchen My Little Pony dengan badge unicorn. RM16 untuk dua benda ni. So kepada korang yang pergi masuk mana-mana kedai pun, janganlah buat macam tu. Janganlah buka-buka mainan lepas tu tinggalkan benda kosong macam tu. Benda Allah ini bukan murah tau, RM16. Kalau orang tu betul-betul ada RM20 atau RM16, dia beli betul-betul nak beli benda ni, dapat kosong. Janganlah macam tu. Alah, benda ni beli kat kedai RM2 pun ada. Ya Allah. Dekat kedai RM2 pun ada. Tapi benda ni cantik lah. Dia macam kitchen. Boleh lah buat happy. Tapi tak happy lah kalau kau beli benda RM16 kau tak dapat apa-apa weh. Tak kelakar lah. Tapi kalau ni okey, cantik, comel je. Nampak? Sebab apa kita nak beli benda-benda pelik? Sebab tu dapat benda-benda pelik. Relax. Okay, sebab kita pun tajuk dia nak beli benda-benda pelik. So, yang ini tadi tak berapa pelik. Ni aku beli ayam, aku tanya dia, pedas tak? Dia kata pedas manis. Okey, tapi kita cuba. Aku sebenarnya tak boleh makan pedas sebab mulut aku tahan pedas. Perut aku yang tak tahan pedas. Kalau aku makan pedas, perut aku menggelonak. Bila dia menggelonak, pagi nanti pukul 7 syarik.
awet, ciri awet. Macam tu pagi-pagi aku memang membuang tapi daging dia awet. So kita rasa ni ayam dia. Aku rasa ni ayam sweet and spicy kot. Okay, kita try rasa Aku rasa satu je. Nanti aku bagi kawan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah, jangan pedas ya Allah. Tolong ya Allah. Aku cakap dengan kau. Ayah. Ini pedas be. Dah mai. Aku tak tipu. Rasa dekat hujung lidah pun dah pedas weh. Aku tak tahu kau makan pedas tak? Bismillah. Sumpah pedas. Aku tak boleh. Minta maaf. Kawan aku boleh makan bismillah. Dia tak boleh weh. Dia pedas dekat mulut aku boleh tahan. Bila dia masuk dalam ni, aku dah rasa pedas dia. Aku dah rasa pedih kat sini. Jadinya aku tak boleh. Esok aku nak kerja syuting, mengganggu. Seterusnya, barang yang pelik yang aku tak pernah jumpa orang jual pisang dalam satu plastik macam ni. Sebab biasanya aku tengok orang jual pisang, sesikat pisang. Yang pisang yang banyak-banyak tu. Yang ini, aku jumpa dia dalam plastik. So kita try rasa, adakah rasa dia sesedap pisang yang kita beli kat pasar raya tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pisang dia nampak segar, nampak? Nampak? Segar. So orang kata kalau makan pisang bagus sebab nanti bantu kita untuk membuang ataupun sistem penghadaman, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Pisang dia memang nampak segar, kuning, tak ada pisang warna purple. Adakah pisang warna purple? Tak ada kan? Kita try rasa. Okay, pedas tadi tu masih ada kat mulut aku. Okay, ni dia pisang. Pisang dia nampak segar, pisang dia nampak sedap. Memang pelik. Ada jual pisang dekat convenience store. Aku tak pernah jumpa lagi. Pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang ni rasa sejuk. Kenapa Sebab dia ada aircon ke? Pisang ni rasa sejuk. Pisang betul ke aiskrim ni? Pisang betul. Pisang betul tapi rasa macam aiskrim. Dia rasa sejuk. Mungkin sebab dia duduk dalam aircon. Nak pisang? Boleh hidangkan pedas? Sedap. Pedasnya ayam ni. Pening kepala aku. So, benda pelik yang seterusnya aku beli kat Siumat, benda lain ni. Jangan risau, halal. Ada halal kat belakang. Tengok. Jangan cakap aku makan benda tak halal Aku makan benda halal. So, ini adalah beri biru kering beku. Kau tengok kat belakang. Aku bukan cakap saja. Editor, tengok ni. Ekspektasi aku sedap. Beri kering beku. Beri biru kering beku. Kawan aku cakap expectation dia sedap. So kita try rasa. Buka-buka pun dia dah berdebu Oh macam ni dalam dia. Dalam dia macam kau boleh tengok. Nampak tak? Cube. Bercube-cube. Ini dia. Walaway. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia betul-betul macam yogurt. Beri, cuba rasa. Bau kan? Cuba rasa. Dia cair dalam mulut. Oishi. Sebiji macam yogurt yang kau beli kat pasar raya, perasa blueberry. Juga tekstur gula-gula kapas sikit. Macam gula-gula kapas. Dia memang cair dalam mulut. Apa ni? Entah aku lupa berapa ringgit. Begitu. Dah cair dalam mulut. Tapi sedap. Untuk budak-budak, anak-anak, kalau akak abang nak beli ni, aku rasa ni okey. Tak bahaya. Tak bahaya. Sebab tak mungkin dia kata cekik benda ni sebab bila kena alio terus cair. Ya. Sedap. Rugi aku tak beli tadi. Ada perisa mango, coklat. Coklat mesti sedap weh. Aku rasa yang coklat tadi tu memang sedap. Bentuk pun cantik, comel. Mango dia pun sedap.
Aku akan beli lagi kalau aku dah sampai Selimat, aku beli lagi. Memang sedap. InsyaAllah nantikan part 2 mungkin dengan kawan aku pula. Sebab ada sebab kenapa dia tak boleh masuk. So, barang yang seterusnya. Biskut ni tadi kawan aku cakap pelik. Dia pun tak pernah jumpa. Aku pun tak pernah jumpa biskut lagi ni. tu sebab kalau ada sekalipun jarang orang beli. Dia kata kalau ada sekalipun jarang orang beli. Tapi untuk aku tak pernah jumpa biskut ni. Biskut ni macam berasal daripada Jepun. Tulisan Jepun ada. Dan yang penting halal. Kat sini, Abang Kamal, benda tu halal ke? Halal. Halal. Kau jangan cakap tak halal Aku cakap awal-awal halal Sebab nanti mesti ada orang tanya, Abang Kamal, benda tu datang daripada Jepun, benda tu halal ke? Halal. Halal. Okey, dalam dia macam ni. Dalam dia ada paket-paket kecil. Okey, faham? Boleh beli. Ya, kawan aku cakap travel boleh beli. Dalam dia banyak. Pagi-pagi aku rasa breakfast okey. Nah, kau satu. Aku satu. So, tekstur biskut dia macam ni. Nampak? Okey. So, dekat depan pun dia dah tulis plain. Plain aku rasalah. Biskut ni tak ada rasa. Dia memang rasa biskut plain. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Kita try rasa. Alhamdulillah, betul sangkaanku. Bau dia bau typical biskut. Memang bau biskut, tapi dia memang tak ada rasa. Ini kalau kampung biskut bodoh lah. Biskut mayat orang panggil. Biskut lah. Kalau orang kampung panggil mungkin biskut mayat, tapi disebabkan dia ada tulisan Jepun, biskut mayat Jepun. Kemungkinannya Sheila ya. Ya Allah. Dia import daripada Jepun. Jadi sampai-sampai Malaysia jadi mayat. Tapi memang kering kontang betul biskut ni. Kering weh, masuk dalam mulut kering. Rasa tekak ni macam tu. Apa? Sedap. Boleh lah. Biskut ni sedap kalau cecah dengan contoh macam air Milo ke, air coklat ke, kopi O ke. Nescafe mungkin kena lah. Tapi aku rasa ni biskut sihat lah. Biskut sihat. Maksudnya okey lah. Tapi pelik lah. Rasa dia pelik lah. Memang kena lah dengan malam ni. Kita makanan pelik. Tapi air ni sumpah sedap Sumpah sedap dan dia halal. So korang kena try. Tak silap aku dia ada macam-macam jenis lagi. Tapi yang jenis pen ni sumpah sedap. Okay guys, so itulah dia konten kita pada hari ni. Minta maaf kalau konten aku kali ni membosankan. InsyaAllah lepas ni aku akan sajikan konten yang menarik untuk korang. Dan korang jangan lupa subscribe, like, comment and share kat bawah. Kalau korang ada any suggestion konten yang best-best, korang boleh komen juga kat bawah. Okay guys, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.